Assalamualaikum, kita jumpa lagi hari ini. Kongsi step bersama Abang Limah. Alhamdulillah, Abang dapat satu gambar daripada Den Harun. Lokasi dekat Naratiwat, ya. Abang tengok dia punya suasana tu agak menarik, sejuk, cool, pengkal lambut. So, langkah pertamanya Abang lukis background dia lah. Background yang mana jauh dulu Abang dekatkan ada bot tengah parking depan tu. Dekat jeti yang separuh tenggelam tu. Lepas ada jeti bot lain lagi. So boleh harap step ni dapat membantulah. Boleh menggunakan kobat blue, mix putih, hijau dia, olive green dan mix dia punya refill. Boleh tiru satu-satu daripada gambar tersebut. InsyaAllah ia akan melahirkan suatu shadow dengan ripple dalam air tu. Okey, sesiapa berminat ingin memiliki, membeli lukisan ni, boleh hubungi nombor yang Abi tertera di bawah tu. InsyaAllah. Saiz ni tak besar, 40 kali 50 saja. So harga dia tak mahal sangat lah, macam biasa. InsyaAllah lukisan ni hampir siap dan boleh buka pada jualan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari, step by step Bang Halimah. Okay, kum fayakun.